anak kita ni bermasalah sebab ibu bapanya bermasalah dan orang dewasanya bermasalah. Betul. Betul tak? Betul. So sebenarnya masalah yang dua ni. Andai kata, jadi kita pun tak tahu sekarang ni kita nak didik yang besar nak didik yang besar ke yang kecil? Sebabnya doktor, katakanlah kita dah didik mereka perkara kebaikan. Bila sampai ke rumah, ibu bapa tadi tu tunjukkan contoh yang tak baik tadi tu. Secara tak langsung dia sedang mengajar perkara yang tak baik pada anak-anak tu. Betul. So dia berlawanan tau doktor. Jadi tak jadi ke? Tu yang tak jadi tu. Tak jadi produk yang berkualiti tu. Hantar sekolah bagus, balik rumah silibus tak bagus. Suasana tak bagus. Jadi problem tak ke mana lah. So macam mana nak selesaikan ini masalah umat ni. Masalah umat. Kena tapi maksudnya doktor, maksudnya komuniti kena main peranan lah. Salah satu ibu bapa tadi main peranan. Dia kena wujud, pertama dia kena berhenti perkara-perkara yang buruk lah. Lepas tu dia wujudkan suasana yang bagus lah. Kedua, peranan komuniti tadi tu doktor. Komuniti. Dia kena wujudkan suasana tadi tu. Betul. Dia kan, kalau saya belajar di peringkat ni kan, informal education ni kan, dia ada satu teori lah. Teori Mak Saleh punya lah. Nama dia Bronfenbrenner. Bronfenbrenner ni orang Amerika lah. Dia buat satu lingkungan microsystem sampailah mesosystem. Microsystem yang paling dekat dengan pembangunan individu tu. Siapa dia? Ibu parents, ibu bapa, peers, rakan sebaya, neighborhood, kejiranan. Community lah. Kejiranan kita kan. Orang kampung, taman kan. Kalau benda ni baik, dia akan membentuk satu ni yang baik. Kalau benda tiga ni tak baik, dia akan menghala tak baik lah. Okey. Macam tu mudah juga maksudnya. Andai kata bermasalah, katakanlah kadang-kadang ibu bapa ni dia pelik tau. Macam dia dah cuba sedaya upaya untuk jaga anak-anak dia. Tapi tiba-tiba anak dia ni buat perkara yang di luar tak baik. Tapi kan. Jadi dia boleh detect lah sama ada daripada kawan dia atau masyarakat dia. Betul. Sebab tu ibu bapa dia kena kenal kawan anak-anak dia. Betul. So, yang itu saya setuju. Selain daripada kenal anak dia punya karakter apa semua tu, dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia keluar makan, dengan siapa dia lepak mamak, at least tahu kan background. Macam saya lah, contohlah saya, mak saya lah, saya perasan dia mesti dia tanya tau, kau nak keluar dengan siapa. Dengan adik saya pun dia tanya juga. Walaupun dah besar. Dah relax lah pada kita lah. Tapi dia tanya. Saya pun satu ketika tu kita pun sedar. Sebenarnya dia nak tahu dengan siapa. Contohnya adik saya tu selalu dengan ni kan. Dia pun dia tahu juga mak dia kerja apa, duduk mana. Dia kena tahu so benda-benda tu. Kenal lah. Dia kenal.